Apakah nama hukum tajwid apabila huruf nun mati dibaca terus jelas tanpa dengung? Izhaki. Apakah nama bacaan apabila dua huruf makhrajnya hampir dan sifatnya hampir? Mutaqaribain. Idgham mutaqaribain. Ni expert ni. Kalah taran. Sebutkan satu hukum nun mati yang ada dua huruf dan sebutkan huruf dia. Lam dan Lam ra. dan Idgham ra. bi ghairi gunnah. Siapa dulu? Hampir. Mat wajib muttasil berlaku dalam berapa patah kata? Satu kalimah. Senang. Surah apakah yang ceritakan tentang kaum Quraisy? Quraisy. Surah? Surah Quraisy. Kan nama surah yang ayat pertama dia sama dengan nama surah. Toha. Berapa umur Nabi ketika Nabi diangkat jadi Rasul? 43. Kan? 40. Betul. Yeay, 53.